Yang sebut ini adalah mereka yang dah muak dengan politik lah. Sebab bagi saya ada satu perkara yang menyebabkan rakyat Sabah ni dah start mula muak terhadap politik adalah politik benci. Di mana mereka akan, macam saya cakap tadi lah, saling tuding, menuding jari. Salah siapa? Aku tuduh kau, kau tuduh aku. Betul. Kalau kita lihat, kita ambil contoh kerajaan persekutuan. Apa yang kita nampak kerajaan persekutuan buat pada hari ini adalah mungkin mereka akan tuduh juga apa kesilapan kerajaan sebelum ni, tetapi hanya apabila pihak pembangkang sebut petik, okey, ini bukan salah saya, ini salah kau. Di situ yang mula. Tetapi kalau selalunya kita nampak kerajaan federal yang saya cakap ni, mereka selalunya akan lebih kepada bekerja. Mereka kurang berpolitik lah, seperti katakan. Saya bagi contoh isu undang-undang. Saya pelajar undang-undang, jadi saya akan petik Dato' Sri Azalina, Menteri Undang-Undang. Beliau kurang berpolitik tetapi banyak bekerja. Contoh walk the talk orang cakap. Macam isu Zara, dia pun mengambil bahagian dalam cuba untuk menyelesaikan perkara ini, menggunakan kuasanya sebagai menteri. Bukan saya cakap dia akan mempengaruhi keputusan mahkamah, tetapi agensi-agensi di bawah itu akan digerakkan. Dan di situ kita nampak banyak agensi yang digerakkan bagi membantu untuk menyelesaikan isu. Betul. Dan banyak jugalah reformasi, transformasi ataupun orang di luar sebut reformasi lah, untuk undang-undang yang lapuk cuba diselesaikan oleh Menteri Undang-Undang yang ada pada hari ini.